Kata nak ganti, tapi lepas setahun, sudahnya tak ganti-ganti juga. Wait a minute. Who are you? Perasan tak? Ini biasa berlaku kepada ibu bapa yang tolong simpankan duit raya anak-anak. Ini normal. Memang ini berlaku sebab kita semua alaminya. Bagaimana cara kita nak pastikan duit anak kita tidak kita terguna ataupun akhirnya yang konon-konon kita nak ganti, akhirnya tidak berganti-ganti. Cara dia, buka saja akaun emas Fabicol untuk anak-anak. Jadi, duit raya tu boleh alihkan kepada bentuk emas dalam akaun JAP Junior. Dengan cara ini, confirm duit anak tidak akan kita terguna dan confirm duit anak-anak itu akan kekal bernilai sehingga bertahun-tahun akan datang. Dah cuba? Kalau belum cuba, kena cuba.